Belai kapal, mudik ke laut. Perahu kecil, tepi marah. Sembah dulu, salam bertaut. Assalamualaikum santun bicara. Nama diberi, Kasih Khairiyah Khalisyah binti Muhammad Nasrul Khalish dan usia 11 tahun. Saya merupakan pelajar di Sekolah Indonesia Bandar Pahang, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan. Sekolah saya merupakan sekolah model khas. Kod sekolah saya ialah CEA 5074. Pada masa lapang, segera mengisi masa dengan membaca. Walau digulak-ulik buku oleh rakan-rakan, namun saya senang dengan gelaran itu. Gugur di bangku, si bunga senar di lembah, tinggalan bonda. Bacalah buku, tak kira di mana, agar bertambah ilmu di dada. Pada hari ini, saya terpanggil untuk berkongsi dengan rakan tentang sebuah buku yang saya baca. Bertajuk Hijab Nabi, drama Kartijus Sengit yang ditulis oleh Maryam Sarbini. Berdasarkan tajuknya sahaja, kita sudah membahawakan buku ini berkisarkan tentang seorang gadis yang baru berjinak-jinak untuk berhijab dengan berbagai drama dan cabaran dilalui. Buku ini misalkan tentang seorang remaja perempuan iaitu Sauda yang mengambil keputusan untuk membuka tudung dalam kedepahannya. Namun, perjalanannya tidak mudah. Pada peringkat awal, Justin berdepan dengan masalah seperti tidak pandai memakai tudung tersengit, tidak kemas, dan kadang-kadang membuat dirinya merasa kurang yakin apabila berdepan hadapan orang lain. Lebih mencabar lagi, dia juga berdepan dengan reaksi rakan-rakan sekelilingnya. Ada yang menyokong, tetapi tidak kurang juga yang mempersendakan pilihan-pilihannya. Situasi ini membuatkan Sauda berasa malu, rendah diri, dan hampir berputus asa. Namun, disinilah bermulanya perjalanan sebenar Rina untuk mengenali makna perubahan dan kekuatan dalaman Rina. Sepanjang cerita, kita dapat melihat perkembangan watak drama daripada seorang yang kurang yakin kepada seorang yang lebih berani dan matang. Sauda mula belajar pada kesilapan, menerima teguran hati terbuka dan tidak mudah mengalah walaupun menghadapi berbagai cabaran. Perubahan ini menunjukkan bahawa proses untuk menjadi lebih baik memerlukan masa usaha dan kesabaran. Selain itu, mungkin juga banyak mentekankan isu yang dekat dengan remaja masa kini seperti tekanan akan sebaya, keinginan terhadap kumpulan, serta konflik antara keinginan diri dan pandangan orang lain. Penulis berjaya mendapatkan mesej bahawa setiap perubahan harus datang daripada keesah hati, bukan semata-mata untuk memenuhi kehendak orang lain. Antara nilai murni yang kita boleh belajar pada ini ialah pertama, keyakinan diri. Walaupun seorang diri integriti, dia belajar untuk tetap yakin dengan diri sendiri dan tidak mudah goyah dengan kata-kata negatif orang lain. 2. Kesabaran. Perubahan bukan sesuatu yang boleh dicapai dalam masa yang singkat. Kita perlu bersabar dan terus berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit. 3. Keberanian untuk berubah. Tidak semua orang berani melakukan perubahan dalam hidup. Tetapi, Sauda membuktikan bahawa keberanian itu penting untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan yang terakhir, sokongan daripada rakan serta keluarga. Dalam cerita ini, sokongan daripada rakan serta keluarga memainkan peranan penting dalam bantu Sauda untuk menjadi terus kuat dan tidak berputus asa. Buku ini menggunakan bahasa yang santai, ringan dan mudah difahami, menyebabkan saya amat tertarik untuk membacanya. Terdapat juga unsur humor dan drama yang menjadikan cerita ini lebih menarik dan tidak membosankan. Kesimpulannya, Hijab Nabi, drama Kartijus Sengit merupakan sebuah buku yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi memberikan pengajaran dan inspirasi kepada pembaca. Ia mengingatkan kita bahawa setiap perubahan bermula dengan langkah yang kecil dan kita tidak perlu sempurna untuk melakukan sesuatu yang baik. Sekian, terima kasih.